gambar mendadak Musa Karim Jalan. Musa restoran halal food Musa Karim. Hari kedua dah. Hari kedua. Ni. Aci dah berapa? Wah lama cantik baju ni. Kena beli baju ni. Baru nampak Vietnam. Oi, kepek kuku. Dia punya kucing tak cantik sangat. Okey, kurang ni okey. Saigon, Vietnam. Ada murah jalan tak pasal satu-satu ringgit. Paling 10 cuma satu. Oi, barang Yaya banyak. Ada beg. Shopping.
lepas coconut candy kita naik boat pergi ke Pulau Unicorn. Ya, pergi Pulau Unicorn kita dapat naik sampan dan kita dapat minum air madu untuk disempatkan makan buah-buahan. Ya, ini memang tak boleh ambil dah. Okey lah, biasa semua. Ini air tengah pasang ni. Kalau air tengah pasang ni sampai ke bawah. Jom. Oh tu terus okey bila dia jalan ke sana. Oh, tu tomak tangkai terus. Tengah makan sini masuk. Buaya ke? Ada buaya. Buaya darat dah berjadi. Banyak tu awak. Dia kata coconut candy. Itulah coconut candy. Ada candy gula. Tapi salah lah pasal satu. Zaman dulu kita orang tak ada yang pakai satu parang tu. Sekarang dia kita ada mesin-mesin semua, moped. Dan ini satu dalam tiga. Kalau kita tengok dia macam apa? Pistol. Tidak, ini kita boleh popek dia punya isi dua sekali. Dan yang ni kita boleh lubangkan dia punya kelapa muda. Ambil air saja. Ya, senang kan? Jadi kelapa ni semua kita boleh pakai ya. Isi dalam dia buat coklat, buat air santan, dan punya kat luar ni pun boleh pakai. Dia pun kita boleh pakai juga. Sampai dia punya yang ni pun kita boleh buat ni. Semua apa boleh guna, tak akan buat. Bila kita dah isi dua, kita masukkan dalam mesin dia. Dan yang specialnya dekat sini, walaupun kita boleh pakai gas, tapi kat sini kalau masak gula-gula coconut candy ni, dia tak akan pakai gas ya. Dia pakai kayu arang ataupun pokok kelapa mana yang tak boleh nak proses lagi dah. Barulah dia ambil, dia masakkan. Yang ni yang original yang dia tengah masak. Kita boleh nampak daripada air santan. Okey, dah kita bila dah
Sedap. Ya. Sedap. Macam kacang tu. Makan dulu. Hello. Masak. Oi, belah. Okay, lepas ni ya. Kena 1, 2, 4. Baby ya, 3. 4, 5, 6. Lepas ni dah. Nak tidur dalam bot? Mana juga? Best. Dalam bot. Kapal lah. Nak tidur dalam kapal? Acik belakang sikit. Baby belakang sikit. Belakang dia. Seram. Adik jangan duduk belah sini tau. Kadang dia Ada sekarang beli yang kacang. Ada. Kacang. Kita campur-campur bagi ni dah. Tak belah sebab ya. Kenapa? Cik. Nanti kakak baby mama. Nah. Mana kau dah? Janganlah baby janganlah kakak. Awan ni kau dah. Layarlah tadi. Jom. Cik, elok. Cik,